Dulu nama karakter itu nama dia Sakura Haruno. Sekarang pula jadi Sakura Uchiha. Aku tertanyakannya di mana dia klaim dia, iaitu klaim Haruno. Aku tak tahulah berapa banyak klaim Haruno. Mungkin satu atau dua. Macam kita tahu di negara matahari, katanya nama keluarga diambil dari nama klaim. Macam gitulah seharusnya. Katanya itu ku tidak tahu. Katanya hilang entah ke mana klaim Haruno. Di mana entahnya klaim Sakura Haruno. Memang berdua sahaja atau memang bertiga sahaja? Sila saja berjawab. Sakura Haruno karakter bebal yang akhirnya jadi Uchiha. Ia tetap sama sahaja. Tak ada jurus apapun dari klaim Uchiha yang dia gunakan. Seharusnya dia kata lainkan jurus siput sahaja. Si Sakura Uchiha entah apa kali ini yang dia boleh jadi. Agak-agaknya adakah jurus Uchiha yang dia guna? Adakah elemental dia ada? Mungkin dia buda jurus api. Pun dia selalu pemarah. Memang sesuai dengan api. Memang cocok dengan Sasuke. Klaim Sakura Haruno yang di Sakura Uchiha pula. Tak pernah menonjol dalam anime kerana sikap dia sendiri. Dulu nak dimatikan tapi dah dilukis jadi sel. Sangkalani pun ku tak tahu. Hanya gunakan perubatan lintah sahaja. Memang orang kata lintah itu perubatannya macam mana untuk darah sahaja perubatan lintah. Itu pun ku tak tahulah perubatan lintah macam mana. Sila saja komenlah perubatan lintah. Dulu belum canggih orang masih guna lintah dengan siput.